Bersama kami sekarang ini ialah Encik Abdul Rahman bin Saleh, Pegawai Pendidikan Daerah Pengelola Kejohanan MSSJ Akuatik 2026. Bagaimana pihak PPD membantu mencungkil potensi atlet-atlet muda di peringkat sekolah? Okey, pertama saya ucapkan terima kasih dan ucapkan sahabat tahniah kepada seluruh jawatankuasa teknikal penganjuran akuatik MSSJ untuk tahun 2009 ni. Jadi apabila ditanya bagaimana pihak PPD membantu untuk melahirkan bakat-bakat baru untuk sukan akuatik di daerah Kulai, pertamanya kita menggalakkan sekolah untuk mencongkil bakat mengikut kemampuan dan ruang yang ada di samping sokongan ibu bapa masing-masing. Dan baru-baru ini di peringkat PPD Kulai, kita telah mengadakan saringan awal untuk memilih atlet-atlet akuatik ke MSSJ 2026. Jadi maknanya daripada pemilihan yang kita adakan di stadium renang Iskandar Puteri di Edo City tersebut, daripada situ kita ambil pelajar-pelajar yang berpotensi ini untuk mewakili daerah Pontian ke pertandingan MSJ Go. Jadi itu antara inisiatif yang PPD Kulai laksanakan, dan dalam masa yang sama kita menggalakkan sekolah untuk mencongkil bakat-bakat baru untuk acara renang bagi membekalkan atlet ke peringkat negeri Johor. Apakah harapan pihak PPD terhadap atlet-atlet yang bertanding dalam MSSJ 2026 ini? Okey, pertama saya mengharapkan atlet ini mengambil peluang untuk menimba pengalaman sebanyak-banyaknya bertanding dalam suasana yang sihat daripada berbagai daerah, daripada berbagai kategori, itu memberikan pengalaman dan dalam masa yang sama tunjukkan kesungguhan untuk memenangi dan berusaha untuk menaikkan nama Kulai, seterusnya dapat mewakili ke peringkat negeri Johor ke pertandingan kebangsaan yang akan dilaksanakan di Ipoh MSSM Akuatik tahun 2026 di sana. Jadi kita harapkan atlet ini akan memberikan sumbangan yang sangat baik untuk daerah Kulai. Terima kasih diucapkan atas perkongsian dan sokongan terhadap pembangunan bakat murid dalam sukan akuatik. Okey, terima kasih. Bye-bye.